Selamat datang ke SK Tanjung Bundung. Sekolah saya merupakan sekolah kurang murid, mempunyai 15 orang guru dan seramai 46 orang murid. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekolah saya ialah Hari Sukan Sekolah. Seterusnya, sekolah saya juga mengadakan aktiviti gotong royong bersama guru dan ibu bapa murid-murid. Pada bulan Ogos, sekolah saya menganjurkan sambutan Hari Kemerdekaan peringkat sekolah. Pelbagai pertandingan yang telah diadakan antaranya Busana Merdeka, Mural Merdeka, Kembara Merdeka dan sebagainya. Selain itu, sekolah saya juga mengadakan aktiviti sempena Minggu Bahasa iaitu Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Cina.